Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Amin amin. Okey, terima kasih sekali lagi pada semua yang dah join kita. Hampir ada 30 orang dah, ya. Okey, jadi macam biasa sebelum saya buka pada TradingView ataupun buka kepada market, penafian dululah, ya. Perkongsian ini adalah untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran sahaja. Ia bukan nasihat keuangan atau jaminan keuntungan. Segala contoh penggunaan indikator dan analisis market adalah berdasarkan pengalaman dan pemerhatian semasa. Ya. Jadi setiap keputusan trading adalah tanggungjawab individu. Pastikan anda memahami risiko sebelum memasuki pasaran. Ya. Okey, tayo ya, trade at your own risk. Okey, sekejap. Kita terus pergi kepada kita punya chat lah. Okay, so boleh nampak skrin saya. Saya dah buka TradingView. Sekarang ni chat Quantum Gold. Bila tolong respon, nampak ke tak nampak kan saya syok sendiri je bercakap nanti. Sebab kadang rasa macam dah share, kita tak muncul. Nampak, nampak. Nampak ya, okey. Ya. Sekejap ya. Okey, so yang nampak apa yang tertera dekat skrin sekarang, ini adalah layout baru yang atas ni lah. Ya, yang ke atas ni. Ini adalah layout yang terbaru. Setelah di-upgrade, memang kita sentiasa berusaha nak membuat penambahbaikan kepada indikator ya, untuk kita dengan niat itulah untuk nak memudahkan lagi kita punya user-user untuk mudah entry market lah. Mudah untuk entry market. Tak nak pening-pening kepala. Senang cerita tak nak pening-pening kepala. Okay. Sekejap. Okey, sekejap ya. So, ramai ke yang dah melanggan Indi ni? Boleh respon sekejap yang dah sub, dah langgan layout yang baru. Boleh tolong respon satu dekat chat? Saya nak tengok sikit lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang dah langgan. Okey, saya tengok siapa tu. Encik Syahrul, Encik Salih, Encik Riza. Oh, ramai juga. Encik Saudi, Hafiz, semua ya. Indi ni. Indi ni ada trial tak? Minta maaf ya untuk yang layout baru ni kita tak ada sediakan trial ya. Okey, belum lagi. InsyaAllah cepat-cepat grab. Promo kita masih berjalan lah. Sebab sepanjang promo ni saya akan sentiasa buat live. So boleh tengok lah ya. Boleh tengok. Dan kita sama-sama tengok market macam mana dengan menggunakan indikator ni. So memang kita tak open pada trial lah. Lagi satu, uh, Indi ni agak eksklusif lah. Dia sebab uh, macam saya cakap lah, nak claim kata confirm profit tu kan macam overclaim kan. Tapi hakikatnya itulah dia. InsyaAllah kita akan profit. Ya. Okey. Dan dia sangat simple. Yang sebenarnya simple. Sangat. Jadi kalau ada sesi live tu, saya buat sesi live tu, jadi cuba masuk, join. So insyaAllah dari satu kita boleh nampak lah macam mana function, macam mana Indi ni berfungsi. Ya. Okey. Jadi sebelum tu saya explain secara ringkasnya lah tentang indikator ni. Ya, indikator ni dia dibangunkan ataupun di-upgrade lagi daripada Indi yang lama. Kita simplifykan lagi dan kita buang mana-mana elemen-elemen ataupun signal-signal yang tak berapa penting tu. Jadi kita tinggalkan signal-signal ataupun petunjuk-petunjuk yang penting sahaja.
Yang penting yang memberikan setup yang berkualiti tinggi. Ya. Dan yang paling core dia tu ni lah kita panggil sebagai kita dah rename dia sebagai trend line apa right trend line apa core trend line ya right trend core trend line line purple ini. So kalau perasan yang saya ada share chat dekat apa tadi dekat grup uh, dia bukan sekadar line tetapi dia adalah line ataupun bahasa mudahnya cerita mudahnya sempadan ya. Sempadan antara buy dan sell. Sempadan pertukaran trend daripada uptrend kepada downtrend ataupun daripada downtrend kepada uptrend. Inilah line purple ni. So kita boleh nampak lah. So kita boleh nampak bila dia cross ke atas dia jadi uptrend. Bila dia cross line purple ni ke bawah dia jadi downtrend. So dengan itu memang kita dah set upkan dua sahaja signal iaitu buy dengan sell. Maksudnya dia tak ada re-entry, tak banyak sell. Apa? Tak banyak buy sell tu tak banyak. Bila kita nampak buy sell banyak-banyak ni, maksudnya itu pertukaran ada tu. Memang betul-betul pertukaran arah trend. Ya. Okey, jap. Saya besarkan sikit. Jadi maksudnya kalau dah masuk buy tu, sampailah dia jumpa sell, baru kita close. Ataupun kalau kata dia dah masuk sell, sampai jumpa buy, barulah kita close. Macam tu. Jadi mudah kan? Okay, jadi kalau rapat-rapat macam ni, buy sell ni maksudnya market tengah sideway. Kalau dia bermain dekat area lain ni, maksudnya market tengah sideway. Ya. Okay, ni sebab saya buka time frame 1 minit. Dia agak banyak sikit lah sebab 1 minit kan. Kalau kita buka time frame yang besar sikit, kuranglah sikit je ni. Depend lah ikut selesa masing-masing. Ya. Buy, cross je line purple ke atas, cross je line purple, buy, keluar signal buy. Then ada pucuk. Keluar sell. Turun. Cross line purple maksudnya harga turun. Ya, ini sebab ni market tengah sideways kita tak benar tak berapa jelas sangat. Nanti saya cuba kita lihat ya. Saya tu okey ni contoh buy berapa bulan ni? Hari ni kan 7 Julai ni pasaran gold tadi pukul 7 suku. Dia keluar signal buy, cross line purple, ada pula banker masuk, so sustain. Ya. So dah keluar high, kalau ikut teori high, kalau ikut teori teori yang sebelum ni lah yang saya ajar tu bila dah high harga akan turun. Dan memang dia akan turun. Ni dia turun mencari low. Tetapi selagi dia tak cross line purple ni maksudnya itu dia bukan turun dia tu bukan reversal. Eh? Dia turun tak cross pun line purple low dia naik balik semula. Turun low tak cross line purple naik balik semula. Of course dia inilah sebab banker strong kan ada kat EOB so dia sustain naik. Okay, dah ada pucuk dah keluar candle biru tetapi tak ada signal sell. Dia turun tapi sekadar turun buat pullback lah. Jadi maksudnya bila ada high ni turun, dia turun sekadar buat pullback ataupun retracement. Kan, dia nak ambil tenaga dulu sekejap, dia naik balik sebelum meneruskan kenaikan. Okey. So ni dalam pasar dia turun, banker melemah, kan naik balik. Maksudnya itulah selagi berada di atas line purple, harga sustain naik. Ni naik, keluar pucuk, barulah keluar signal sell, dia turun, cross. Itu pun sekejap je. Sebabnya sell ini keluar turun, sell ini muncul sebab dia dah cross DC2 tetapi dalam situasi banker masih ada lagi dalam mode DC3, mode G3. So dia berpotensi untuk naik balik semula. That's why lah keluar buy, naik balik. So dalam kalau faham kalau kita faham empat kitaran pasaran saham tu, so kita fahamlah, kita tahulah sekarang ni tengah fasa apa. Daripada G3 pergi kepada DC3 tu, fasa apa? Distribution kan? Distribution tu fasa banker ni melepaskan pegangan dia. Dia
kerja dia beroperasi macam ni lah. Dia tolak, naik, dia tolak, kemudian dia tarik, dia tolak, dia tarik. So dia akan dalam sini dia akan jadi macam sideways sikit lah, DC3, D3, DC3 sebelum dia betul-betul membuat penurunan. Tapi kita tengoklah ni, kalau dia selagi berada di atas candle, selagi berada di atas line purple, maksudnya harga sustain naik. Tambahan maksudnya ni banker masih lagi ada. Jadi dia berpotensi untuk tolak harga naik balik. Okay, ini time frame 1 minit. Kalau kita buka dekat time frame 5 minit pun sama jugalah dia punya appearance dia. Tapi agak stabil lah kan kalau kita tengok. Okey. Buy pukul berapa tadi? 5.55. Maintain naik. Retailer melemah, ada banker masuk ni. Turun sekejap, banker kuat, pergi je dua, dia sustain naik. Okay. Ini G3 dia dah melemah. Tadi kita nampak dekat time frame 1 minit pun dalam situasi, masih lagi situasi G3 di C3. So, bertahan lagi lah ni. Okey, saya tengok sekarang je. Macam senang kita follow buy sell ni kan. Ya, insyaAllah. Memang mudah. Memang kita dah simplify kan. Customer sedia ada boleh dapat layout baru tak? Customer sedia ada maksudnya yang dah ada indie kan? Ya, kita ada apa? Ada option, ada package untuk yang dah ada indie, yang dah langgan, especially yang langgan 6 bulan dengan setahun lah. Nanti akhir-akhir live nanti saya cerita. Okey, sekejap saya tengok dulu soalan. Macam senang kira. Okey, customer dia. So boleh nampak kan mudah. Untuk layout baru ni yang sebenarnya uh, konsep ke ataupun objektif ke target ke konsep dia ride the trend, trend following. Objektif dia untuk power holding lah, holding power ke power holding. Sebabnya line ni dia memang betul-betul calculation dia tu memang betul-betul berdasarkan trend yang besar lah rasanya, trend pada time frame yang besar. Jadi kita tahu kalau time frame yang besar tu pertukaran arah trend dia tu memang stabil kan. Itulah. Adalah tu calculation dia dan sekali dengan data digabungkan sekali dengan data dekat AOB ni lah. So terhasilnya lain. Adalah secret recipe je. Kita tak boleh nak kata EMA pun EMA 50 pun macam tak berapa tepat lah. Macam tu lah nak kata Bollinger Band pun bukanlah. Tetapi lain ni yang nyatanya adalah sempadan antara buy dengan sell. Itu je yang nak kena faham. Ya. Jadi kita tak payah fikirlah behind the storyline ni. Yang kita tahu, line ini adalah sempadan antara buy dengan sell. So macam tu lah. Kalau dia cross ke atas, dia akan jadi buy. Cross ke bawah, candle dia akan jadi sell. Itu saja. Jadi kekuatan dia naik, kekuatan dia turun tu, kena tengok jugalah AOV kan. Kalau ada banker tu, naik. Cumanya, dia tak ada noise lah. Kalau kata macam ni, dia turun, kita tak perlu risau lah. Kita nampak high, dia turun. Kita nampak AOV ada lagi banker melemah dan yang pentingnya dia masih lagi di atas line purple. So manually ni, ini kalau kita tak done, tak sempat masuk masa yang awal-awal ni, ini adalah re-entry lah. Bila dia harga turun tu, time kita re-entry masuk semula. Ni rekan kuning. So lagi besar time frame kita buka, lagi stabil lah dia punya ni. Kenaikan dia tu. Cumanya beza je lambat je lah. Kan lagi besar time frame, lagi lambat lah. So kalau kita buka try 15 minit, kita tengok. See? Buy. Berapa banyak ni? Ni 15 minit ya. Sell ni turun. Jadi bila ni naik ni dekat time frame 1 minit ni tengah turun naik lah ni buy sell lah. Tapi dekat 15 minit dia tak terjejas pun kan. Still lagi di bawah line purple. Kan? Dia turun, dia naik. Jadi
turun naik ni dekat time frame yang kecil, buy sell, buy sell, buy sell. Tetapi dekat time frame 15 minit, masih lagi dalam situasi sell. Jadi lagi apa stabil lah. Maksudnya kita tak perlu risau lah kalau kita apa kita ikut time frame 15 minit ni. Cuma itulah modal kena besar sikit lah. Macam tu. Tapi kita nampak dengan jelas kan dia punya trend tu macam apa lagi stabil. Maksudnya crossing buy dengan sell dia tu lagi stabil. Kita tengok. Sell memang dia betul-betul turun, naik sekejap buat pullback, turun balik, naik sekejap buat pullback, turun balik. Jadi kalau kita terlepas sell entry dekat sini, inilah time untuk kita ketika pullback ni lah untuk kita nak re-entry. Okay. So boleh nampak kan? Jadi kita boleh entry dengan yakin dan tanpa rasa FOMO. Okay. Dan kita ada keyakinan untuk hold kita punya position itu. Dan memang sememangnya layout ini dibangunkan objektif dia untuk itulah holding power. Macam tu. So macam ni kita nampak macam je sideways tetapi ini time frame 15 minit. Jadi sideways pun bila 15 minit tu dia agak strong lah kan. Dia punya pergerakan dia tu. Apa turun naik harga dia tu. Okey. Waduh nampak tak payah pening dah. Ya. Tak payah pening-pening dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Sebab dah ramai yang kita ada seorang tadi, nanti sekejap lagi kita invite dia yang baru saja melanggan dan dia dah try buat lah. Memang dia kata sangat mudah lah. Kan? Dia kata. Rakaman ini ada puan, ada insyaAllah. Okey. Jadi layout ni boleh guna pada semua instrumen pelaburan. Eh? See sideway, dia bawah sideway di satu tak ada banker, dia maintain je lah bawah line purple. Kan? Okey, ini goal. So kita nak tengok pula sekarang pukul berapa? 9.40 dah ada FCPO pula Okey. FCPO pasaran 1 minit. Ya, 1 minit. Sama jugalah. Okey. Sell pukul berapa ni? Pukul 3.58 dekat pukul 4. So dia DC3, DC2, DC1 tak ada banker. So maintain dia turun. So kalau kita dapat entry sell awal ni tadi, pukul berapa ni tadi? Dalam pukul 4 ni, berapa dah? So ni baru keluar buy. Tu pun buy ni keluar, dia cross G1 tapi banker tak ada. Dia naik sekejap sikit je, turun balik. Naik. Kan? Kita nampak tu bila tak ada banker, dia cross buy tu macam mana kedudukan dia. Okey. Ya, buy masuk, TP kan sell. Keluar TP, keluar sell, kita TP. Macam itulah dia punya flow dia. Kita kena disiplin lah ikut signal. Maksudnya sell keluar, kita entry sell. Kan? Profit selagi berada di bawah line candle, maksudnya harga sustain turun. Cuma bila retailer ni melemah ni, pertukaran terwarna itu adalah pertukaran arah harga. So dia naik sekejap. Kalau tak cross line purple, maksudnya dia sekadar pullback lah. Ataupun retracement, dia turun balik. Kan, naik balik pullback, turun balik. So kalau kita dapat masuk awal, sini dah profit besar, sini dah profit besar, sini dah profit besar. So, kan, tak nak tunggu buy muncul pun tak apa, kita dah boleh close. Kalau kita dah capai target ni, target kita 200, 300. Dah sampai sini 300, close lah. Kalau trading plan kita, kan tak perlulah nak tunggu buy. Tapi SOP dia macam tu lah. Sell, kita entry, muncul buy, kita close. Itu je dia punya SOP. Hmm. Macam mana nak ending ni? Okey, boleh.
Ya. Okay, ni SCPO, kemudian kita tengok Bitcoin. Okay, Bitcoin ni time frame 1 minit. So, kita nampak kan. Sini ni dia DC3, DC2, dia macam apa sikit. Dia jadi ni lah. Dan betul-betul cross DC ni retailer kuat, cross DC2, banker pun dah melemah. Baru kita keluar sell, nanti turun. Ni dia nak masuk fasa sideways dah ni. DC1, D1 kan banker tak ada. So maintain. Bawah line purple. So kita boleh target lah kan. Kalau dah DC2, kita nampak harga turun DC1. Kalau dia dah cross ni, cross di line purple ke bawah tu, mode pula apa AOV ni mode dalam DC2, kita nampak banker dah tak ada, insya-Allah dia akan pergi kepada DC1. Bila dah DC1 tu biasanya kadang banker dah tak ada. So kita hold je lah kita punya position tu. Walaupun dalam situasi kadang berapa tak banyak kan. Kalau kita tengok size bar ni, penurunan dia tu satu tick naik balik ni. Tapi end up dia nanti dia apa macam sideways dia tu tapi sideways bearish. End up dia kita akan dapat profit yang besar juga. Gitu. Ya. Okay. Ya, SOP je macam tu lah. Kalau sell, macam ni, sell, contoh ni sell, kan ni dah buy dah ada, TP lah. Keluar buy, kita close. Kan? Keluar buy, kita close. Tapi, macam saya cakap tadi, tapi kalau dah ada trading plan sendiri, kan, kata saya nak 250 je. Turun sampai sini dah dapat 250, sini ke 250, close je lah. Tak perlulah tunggu buy. Kalau kita dah ada trend apa trading plan kita sendiri. Tapi kalau ikut SOP yang layout baru ni macam tu lah. Sell, entry sell, keluar buy, close. Sebab buy bila dia dah cross ni, ada pula banker ni, banker dah masuk lagi, memang dia akan naik lah. Kalau tak close, rugilah balik kita. Profit yang kita dapat ni nanti rugilah. Mudah kan? Sangat simple. Mana-mana time frame boleh follow. Bezanya lambat dengan cepat sahaja. Dan persediaan je modal margin kita tu kalau ikut time frame besar memang kena besar lah kan. Itu biasalah. Macam tu lah dia. Okay, ni buy. Ada banker masuk. Tengok sustain naik. Okay. Nampak kan? Dia sekali buy, sekali sell. Buy, sell, buy, sell. Itu sahaja. Ini buy, dah keluar pucuk pun, dah keluar candle biru pun, tapi tak ada signal sell. So, tengok dia naik balik. So, ini baru betul-betul turun. Cross line purple ni baru keluar sell, turun. Tetapi dalam situasi banker masih ada lagi. So, dia naik sekejap lagi. Ini baru betul-betul turun. Posisi 3. Jadi mudah kan kita, mudahlah nak menganalisa ni. Jadi kita agak rasa tenang lah kita nak entry tu. Okey. So nak tengok apa lagi ya? Soya bean oil, ZLZ. Okey. Pun sama. Saya try tadi. 12 USD ni. Okey, ini time frame 1 minit. Ni tadi saya nanti dekat time frame 15 minit ni. Atau dia jadi slow sikit. Sama jugalah. Buy, naik je keluar sell. Saya sebab dia cross body ni kan. Okey. Lepas tu naik balik. Saya tak kuat, apa retailer tak kuat, ada banker je ni. Saya ni keluar dalam keadaan retailer melemah. Tu ada pula banker naik balik. Okay, ni dah cross. Okey, sama jugalah ni. Buy. Ini dah sebab pasal sideway. Okey, ni yang saya ni tengok. Ni sideway, DC1, G1 kita tengok kan. Kalau kita tengok bar ni macam sama-sama panjang je. Tapi kalau kita tengok dekat chart ni. Sekejap. Okey. Daripada sini ni. Dalam pukul 4.
Dia turun, turun, turun. Sini sampai sini. Pukul 6.45. Dekat 2 jam kan? Untuk jam lebih. Berapa ni boleh dapat ni? Kalau kita tengok ni macam sideway je kan. Tapi memang memang sideway lah. Tapi dia sideway bearish. Kita boleh dapat jugalah profit. Kalau kita masuk awal tu tadi. Macam tu. Jadi kalau ada banker tu tak payah petikaikan lagi lah. Kita nampak jelas lah kan. Naik. Ah. Betul. Okay, so apa lagi nak tengok? Jadi untuk pasaran saham sahala pun boleh juga digunakan layout ni. So kita tengok contoh Inari ya. Okey. Inari kita kena tengok daily. Untuk pasaran sahala saham kita kena tengok daily. Oh, buy. Buy yang pertama ni keluar hari Rabu 8 April. Retailer melemah kan. Keluar buy. Tapi dia sikit je lah dia touch line purple ni. Lepas tu keluar sell balik. The next day dia tu sell. Kan. Tapi kita boleh sampai lah dia tengok sebab dia dah ada buy ni. Dah ada low. Kita tengok retailer melemah. Line tekos ni pun dah menunduk. So kita sampai je lah. Kan. Tengok dia keluar balik buy. 15 April. Betul-betul lepas tu. The next day dia tu ada nampak banker sikit. Dia pun dah cross J1. So fly. Kan, dah pucuk ni kita jual lah. Kita tahu pucuk dah tinggi, harga akan turun. Itu apa, harga akan turun. Ni turunlah sekejap. Kan, jadi dia tak melepas si line purple ni, maksudnya dia sekadar buat pullback. Jadi, kalau kita dah jual kat sini, sini kita beli balik semula. Kita nampak dia apa tak cross line purple ni, banker masih ada. So nak betul-betul confirmkan betulkah dia tak cross line purple ni, kita kena tengoklah time frame yang kecil. Ada tak sokongan banker. Kalau dekat time frame yang kecil tu, ketika daily macam ni, kita tengok time frame yang kecil, tak ada banker, tu berpotensi untuk the next day je tu mungkin dia akan dia turun. Sebab dekat 1 minit, 5 minit dah tak ada banker, maksudnya kan. Di C1, memang daily the next day dia tu dia akan turun lah. Sebab banker dah tak ada. Banker memang dah keluar dekat time frame yang kecil tu. So, tapi kalau macam ni situasinya kita tengok dekat time frame yang kecil ada banker. So dia berpotensi untuk naik balik lah. Sekarang dah pucuk, dia dah melemah. Kita tengok je ya time frame 1 minit. Cara kita nak tu lah kan, nak confirmkan counter tu akan naik. Sebab dia dah buat pullback tu sama ada dia naik ataupun dia terus turun. Ni time frame berapa? 1 minit. Ada banker. Banker je pun dah daripada 2 dah turun kepada DC2 tadi. Memang macam lambat lagi lah kot nak naik. Kan? Sebab kita tahu saham pun dia slow. Okay. So kita tengok pula apa lagi? Ni UMS. Okay. Ini UMS buy berapa bulan? 24 April naik kan? Turun. Pullback. Kalau kita sini dah jual, tunggu je lah ni keluar balik buy. Naik sekejap je. Ni keluar balik buy. Keluar buy. 7 Julai naik lagi. So, the next besok naik ke tak naik ni? Kita tengok dekat time frame yang kecil. Ada tak banker? Banker so-so je. Tu tak pastilah tu. Tengok besok macam mana. Kalau kata strong lagi banker masuk ni, maksudnya besok lagi kuat naik lah. Ataupun dia stay macam tu je. Sebab saham, faham kan? Saham pergerakan dia slow. Okey. Apa lagi nak tengok macam tu pun. Tadi tu kan. Tasco. Ni pun sama. Dah buy, dia baru cross J1, tak ada banker lagi kat Delhi. So tak tahu besok pagi naik ke tak naik ni. Kan kita tengok time frame yang kecil. Balik semula 1 minit. Ada tak banker? Banker strong. G2, G3, DC3. Tapi dia dah DC3 lah. Tapi mungkin berpotensi dia akan naik. Sebab dia maksudnya banker ada. Jadi turun naik tu normal lah kan. Itu memang permainan banker macam tu lah. Dia tolak tarik. Harga.
dana je tu, je kejap dia push dia punya dana, kejap dia tarik dia punya dana, fund je tu, itu memang kerja mereka. Tapi maksudnya banker memang dah ada dekat dalam kaunter ni. So berpotensi untuk dia terus membuat kenaikan. Ya. Ha. Sebab ni dah ada buy, dia dah cross line purple. Okey. So antaranya, so kita tengok kalau global pula. Tesla, ni saya dah tunjuk dah Tesla. Sama jugalah ni. Buy, tapi dia dalam fasa sideways. Ya, macam tu jugalah, cross. Naik. Ni buy yang ni naik sebab retailer melemah, ada banker masuk. So tinggi sikit naik. Pull back sekejap. Tapi tak lagi melepasi line purple ni. Naik balik. Yang ni baru-baru terturun. Dah cross DC2, banker tak ada. Banker masuk balik, dia naik cross. Jadi kita boleh nampak dengan jelas kan? Macam tu. Okay. Tengok balik DC. Okay, so boleh nampak kan, tengok soalan. Tengok FCPO sekejap ya. Ya, layout baru ni memang itulah konsep dia, versi simple dan practical. Okay. Tengok FCPO. Masih lagi sell. Time frame 1 minit. Ni. 9.56 dah. So ada apa-apa soalan? Ada ke yang saya tak pastilah, ada yang masih lagi yang masih tak faham. Kalau boleh saya recap. Yang sebenarnya bila dah guna indikator ni, kita tak perlu sangat nak analisa yang ni lah, EOB ni macam tu kan, sebab kita cuma nak tahu kekuatan dia je. Maksudnya bila kata dah cross line cross line purple, maksudnya dah keluar signal buy, ada banker tak ada banker. Macam tu. Kalau ada banker tu maksudnya dia boleh jadi naik. Bila cross line purple turun, ada retailer ke tak ada retailer. Sebab kita tahu dekat AOB ni, bar hijau retailer ini fungsi dia tolak harga turun. Bar merah ni fungsi dia, bar merah banker fungsi dia tolak harga naik. Itu je. Kalau cross sell, mesti ada orang dekat AOB ni, mesti ada entiti yang menggerakkannya yang tolak harga turun, iaitu bar hijau. Kalau cross buy dekat AOB, mesti ada orang yang tolak harga naik, iaitu bar merah banker. Itu je. Kemudian kita nak tahu dia bila dia nak dia melemah ni, itu biasalah normal lah pergerakan harga kan. Maksudnya selagi dia maintain dekat line atas line purple tu, maksudnya harga maintain naik lah, sustain naik lah. Kan mudah kan? Okay, sekejap ya. Okey, kita nak panggil tadi seorang user yang dia kata dia dah buat, dah try lah. Kak Soleha ada, Kak Soleha? Ya, ada Aisyah. Ada no. Okay. Cuba share Kak, boleh Kak Soleha share pengalaman. Oh, pengalaman yang petang tadi ya. Ah, first time lah guna Okey. dia. Sebelum ni guna layout lama kan. Jadi apa Ya. beza? Apa beza yang akak nampak lah. Akak rasa, akak Uh, nampak bila dah guna layout yang baru ni. di perbandingannya nampaknya yang baru ni lebih terang. Kemudian bila kita pakai apa time frame 1 minit dengan 15 minit tu kita boleh beza lah nampak. Senang kita nak buat keputusan sama ada nak beli ataupun nak jual. Ya. So dari Ya. segi emosi akak macam mana? Tak ada terganggu sangat. Kalau Okey lah macam Kak. sebelum sebelum ni Ha, kan yang ini kadang-kadang kita tak tahu tiba-tiba dia lonjak naik, tiba-tiba turun kan. Jadi macam keliru juga kan. Tapi yang ni nampak lebih kita lebih yakin. Dan nampak baguslah. okay. Alhamdulillah lah nampak. Orang kata pun tadi pun memang pertama kali sebab atau kat market je tengok buka-buka lah tengok ada yang baru kata tu balik-balik terus join semua kan. Tu petang Hmm. try. Try tu alhamdulillah. Lepas tu bila dah asal berhenti kejap. Dah dapat 2 3 belas tik kan. Tu lepas Hmm. solat tu
buka balik tengok masih lagi bawah ni, nampak jauh pada apa? Line purple tu kan. Lepas tu kau beli kat sell lagi, dapat lagi berapa tik? 12 tik, 13 tik. Okay. So, Kira mudah ke mudah Kak rasa? Mudah kan? ya. Mudah ke Ini mudah? nampak sangat mudah lah. InsyaAllah. Ada Semoga kita akak konsisten profit lah sekarang ni. Okay. insya-Allah mudah-mudahan kan. Terima Ah, kasih lah dengan Kozek semua yang banyak apa hmm, meluangkan masa untuk buatkan apa ni yang baru ni kan. hmm. Jadi kita tak ada rugi-rugi, tak ada apa runsing-runsing lah. Tengok buka pun nampak seronok. Ah, Alhamdulillah. Okey, saya ni pun ada seorang user share dengan saya result ni tapi dia tak nak share dekat Zoom dah. Sepanjang masa sepanjang masa dari apa Zoom ni tadi dia follow dia signal-signal yang saya cerita tu dia dah profit berapa ni $39 ya. wow, Cool. banyak ah. Ah, dia ikut biasa-biasa lah tu. Alhamdulillah. Dia mesej saya lah ni, dia mesej personal. Oh, baguslah, tahniah, tahniah. Okey. Tapi no, kalau kita dia apa di atas dia apa buy sell di atas line purple tu, itu orang kata tak payah ambil risiko lah kan. Dia kalau kita tengok lah kalau buy sell ni dia bermain kat dekat area lain ni maksudnya dia tengah fasa sideways lah tu. Maksud Hmm. kita boleh tengok lah kita nampak dekat AOV ni kan kita boleh nampak Aha. AOV. Macam Ya. sekarang ni dia dalam fasa sideways macam ni G1 DC1 tu memang tak ada banker. So kalau kata keluar buy tu uh, yelah bila kita masuk sell tadi dah keluar buy ni kita close lah kan. Jadi bila keluar buy ni Ya. kita tengok dalam situasi yang tak ada banker tu so kita tak perlu nak entry lah kan. Okey. Jadi Betul. benda tu ikut kita lah, kita. Ya. Sebab kita dah tahu tak ada banker, so dia tak akan naik sekuat mana lah, dia akan turun balik semula. Ya. Kan? Hmm. Macam tu dia. Jadi daripada keluar masuk itu, baik kita fokus yang betul-betul entry yang awal, yang apalah, yang besar lah kan. Kita boleh Ya. dapat margin yang besar. Okey. Macam tu. Okey, terima kasih Kak Soleha. Okey, Semoga terima kasih. konsisten profitnya. Amin. Okey. Ya, kita boleh guna mana-mana broker untuk MT5. Ya, okey, boleh. Kak Noh, Kak Soleha tadi tak FCO. Ya, siapa tu? Saudi. Zati? Saudi. Hafiz. Saudi, Ya, ada apa Saudi. tu? Oh, Cik Saudi. Okey. Share. Tak, tadi saya masuk dan saya scout je. Apa 1 point 2 point saya keluar. 1 point 2 point saya keluar. Oh, tapi lot besar lah. Cik Saudi trade gold kan? Goal. Lot besar lah. Gold. Ah, Tapi ada ah, juga loss lah. Tapi masih stay apa untung lagi lah. okey. Tak Jadi sebelum ni total dapat susah. berapa dolar tadi? $39 tu? Ke? Ha? Bukan. Total berapa dapat? Apa dia? Tak faham. Total lah profit. Total profit. Oh, dapat $60. Alhamdulillah. Tapi setakat yang Sepanjang saya sesi. Ah, sepanjang sesi yang Kak Noh apa? buat ni Kak lah, Noh bagi Zoom ni lah. Ya, Zul lah. okey. Guna time frame berapa? Time frame 1 minit. 1 minit. Ah, Memang follow buy sell tu. Eh, saya apa? Sebab benda tu boleh agak kan, senang nak agak. Saya tak boleh juga, cuma tengok apa candle tu. Sebelum ni Hmm. susah juga saya nak buat macam tu. Tapi Ah, ini paling paling mudah lah. Buy sell tu okey lah. ah. So memang Cik Sodi follow betul lah. Kalau buy ni memang masuk buy ke ataupun ada benda lain ke Cik Sodi tengok lagi? Kalau saya masuk tadi masa dekat stagnan tu, dekat apa sideways. Mhm. So ada juga saya masuk apa masa dia buy saya masuk sell, tapi saya tahu dia keadaan sideways, jadi saya biar je lah. Bila nampak biru saya close, nampak biru saya close.
Okey, okey, okey. Faham. Tapi mudahlah daripada yang dulu. Macam ni lah, bila ada buy ni, Cik Sadi masuk sell kan. So, bila dia turun ni, profit lah. Kan? Betul. Bila keluar buy ni, maksudnya peluang untuk kita masuk harga tinggi ketika sell. So, bila dia turun, kita profit. Betul. Macam tu kan. Itu benda semua tu skill yang sebenarnya. Kita kena, kita tahu sendirilah kan. Kita kena Ya, kita kena asah sendirilah. Skill. ya, Kita ya. kena create kita punya skill sendiri. Macam tu. Okay, so far so good lah Cik Saudi. InsyaAllah. Setakat ni paling best lah. Boleh scalper tu memang paling best lah. Yelah, ini Sebab sebelum kiranya ni, memang versus scalping jugalah ni, untuk scalping. ya. Sebab saya masuk tak sampai apa, 3 second. Masuk keluar. Yelah, kita laju. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tumpang Siapa tu? rumah. Saya tumpang rumah ni. Okay, so macam mana Encik Yunus? Dah try? Dah, saya buat real. Real. Okay, cuba cerita sikit pengalaman. Bila saya tengok dia punya sel tu, Sekejap, FCPO. FCPO, yes. FCPO. Okay. Saya tak ingat dia punya berapa tadi, tapi bila saya tengok dia punya sel tu, dah below line purple tu saya masuk. Pukul berapa tu? Malam lah. Malam ni berkejap tadi. Tadi Tak, lah. saya Ni. ni cakap lupa So, lah. dapat berapa? Dapat berapa profit? Yang sini ke? Saya Sell yang tengah ini ke? tengok Sell tu, yang ini? saya dapat 9. 9 Sel tick. yang itu, 9 tick. Saya tak ingat Alhamdulillah. berapa. Jadi memang dia punya indikator tu memang bagus saya tengok, sebab bila kita tengok dia punya buy hijau tu turun di bawah line purple tu, kita akan lebih confident lah. Kita tak teragak-agak, tak menggagal lah. Ini lebih tak memeningkan kepala lah. Dan kita boleh predict kita nak berapa, dan kita boleh cabut lah bila kita rasa kita nak keluar. Tapi saya tengok yang ni much better than those previous indicator lah, saya rasa. Saya rasa lah, mungkin saya silap, tapi saya rasa begitu. So, ni ada buy. Cuba kita try masuk buy FCPO. Okay. Kalau sekarang ni, kalau masuk buy, Saya kadang saya punya paper trade ni kadang tak jadi. Tak tahu kenapa. Tak boleh. sekarang 4554 kan? Ni dah keluar signal buy ni. Dia dah cross. Buy. Bila Tengok beli ni banker dah ada 4554. masuk sikit. Yes. Ah, Dan dia G1 dia punya G1 tu, dia punya origin mendorong naik atas. So, saya rasa, yalah. Sini banker tak ada, TF1. Cuma ni dah ada banker sikit ni masuk ni. Ada banker sikit dia. Ya. So, masuklah. Dan kita harapkan dia akan naik meninggalkan bar merah tu, naik meninggalkan line purple tu. Purple. Ya. Okay. Tengok. Dan benda ni super lah. Jangan tamak tu je. Yelah sebab nama pun scalping kan. Jadi kita bila dah entry je, ada je buy, kita terus entry. Dapat je profit, kita ambil. Sebab scalping bila kita sebut scalping tu, fahamlah semua kan. Kita berada sekejap sahaja dalam position dan target profit kita tu taklah besar mana. 45 tick macam tu. Masa saya pada masa yang sama, saya akan buka TF1 second atau 5 second untuk tengok kedudukan. Second. So kalau ada kalau kata pandai, sebab kadang ada user yang dia agak keliru bila buka dua time frame. So kalau kata yang boleh nak relate, boleh faham menggunakan multiple time frame ni, so boleh buka dua time frame lah. Kan kita buka time frame yang kecil, kita nampak sini dia dah ada buy, dah cross line purple, G1. So kita nak tahu sama ada dia kuat ke tidak naik lagi ni. So kita kena tengoklah dekat time frame yang kecil, AOV time frame yang kecil. Macam ni 1 minit, kita kena tengoklah dekat saat. Kalau dekat saat, AOV saat ada banker, ini berpotensi untuk terus naik. Cumanya ini saya tengok memang dah bagus lah. Better than those indicator yang dulu. Tapi kalau sekiranya Kozak boleh invent another satu lagi indie yang demi projection, the coming projection candle.
Itu. Hmm. Kalau dia boleh buat gitu, sebelum the real candle keluar, dia bayang-bayang tu dah keluar. Bayang candle, projection candle dah keluar. Lagi kita boleh senang buat preparation. Sama ada untuk stay ataupun untuk keluar. Okey Kalau lah. ada, kalau buat lah kan. Kalau dapat buat tu, wah hebat lah. Okey, okey, Itu okey. sajalah, itu saja. Sorry lah saya apa ni? Saya kidnap masa Ah, dengan handphone. tak apa. Masya-Allah. Okay, terima kasih Encik Inus atas perkongsian. Cuma untuk berkongsi lah. Itu je lah. Okey, okey. Alright. Pukul Okay, 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Minit. So sebelum ni kita war-warkan ini adalah layout EA kan. Jadi ini layout ini kita pasang dekat TradingView layout EA ni. Jadi macam ni lah dia keadaannya. Maksudnya kita trade manually ikut apa ni setup EA ni. So kalau kata kita pasang layout ini dekat MetaTrader, so yang berfungsi adalah robot lah. Robot lah yang akan menjalankan transaksi buy dan sell. Bila dipasang dekat TradingView ini, kita akan trade secara manually-nya. So cuba kita try tengok dekat EA pula ya sekejap. Sebelum kita end kita punya live, kita tunjuk. Okey. Ya. Tak pasang kat sini, kita rokok. Kita pasang sini. Okey. Boleh nampak ke saya punya skrin? Ada nampak robot EA? EA? Tolong respon sikit. Okay. Nampak? Nampak Okey. Ini adalah EA. Ini dia punya alert lah. Alert dia bagi tahu ni kan. Sell langgar ni. Okey sekejap. Oh. EA ni adalah expert advisor. Maksudnya robot lah, robot. So, bila kita on dia macam ni lah, dia robot akan sendiri entry buy dan sell. Sekarang ni dia tengah run dalam sell ni type ni. Maksudnya sell. Lot dia 0.01. Dah profit dah. Okey. Turun. Dan sama jugalah line purple ini adalah sempadan untuk dia entry buy ataupun entry sell. Okey, macam tu. Cumanya bila fasa sideways, sekarang contoh macam contoh ni tak amplify dia ya. Ni dia dah entry buy profit kan. Lagi tak cross line purple tu dia masih lagi stay buy. Ni dah betul-betul cross line purple dia masuk sell. Okey. Cumanya kalau kata dia dah dapat profit yang besar, bila kata cross line purple ni dia masuk sell sekejap, tiba-tiba lepas tu market jadi sideways, itulah satu masalahnya kalau EA ni. Bila market bila dia cross line purple ni, dia akan lock lah profit buy ni. Kan? Dia akan lock. Dapat berapalah $80 ke $100 whatever lah yang dapat. So bila dia dah cross line purple, dia akan masuk sell. Tiba-tiba dia tak jadi sell, dia pergi kepada sideways market. So sideways dia akan masuklah buy sell buy sell buy sell. Dia memang akan loss profit yang loss. Jadi dia profit yang terkumpul ni habislah makan. Itulah satu kelemahan dia. Tetapi kita ada pilihan. Maksudnya kita boleh close manually. Ya, kita boleh close manually. Maksudnya kita nampak, tengok dia dah profit dah besar kan, nampak macam nak cross semua tu, kita close lah. So kalau lah kata ni dia dah entry buy, kat sini dah tinggi, kita close manually. So dia turun, dia tak cross ni, naik lagi, memang dia tak akan entry dah. Robot tak akan entry, robot akan entry sekali je. Kalau kita dah close, dia tak akan entry dah. So dekat sini baru dia betul-betul entry, bila dah masuk sell ni, macam ni kan, bertukar sell baru dia entry balik semula. Sebab robot dia tak entry, dia tak ada re-entry. Dia tak akan entry pada pertengahan
perjalanan. Dia entry semua di awal perjalanan. Ya, buy, sell. So kalau manually kita dah close kat sini, so kita tunggulah. Kita tunggu dia tengok nanti bila ada setup apa ke cross sini, maksud saya barulah robot tu berfungsi semula. Dia entry balik semula. Itu. Jadi ada dua-dua ada pro dia ada con dia apa pro apa dia pro and con lah. Yang kelemahan bila market sideways lah untuk versus scalping ni. Kita sebenarnya untuk EA ni kita ada dua versi, yang ini versi scalping, lagi satu versi swing. So versi swing tu saya tak perlu nak tunjuk lah sebab dia versi swing tu lebih kepada investment. Dia result dia tu 4 bulan, 5 bulan ke atas baru kita nak nampak result. Yelah macam kita melabur ASB, ASN kan. Hujung tahun baru kita nampak dapat ini. Macam tu lah lebih kurang yang versi swing tu. Dia bukannya ada entry, dia bukannya entry setiap hari. Macam kita buat back test untuk bulan Jun yang baru yang lepas ni. Dalam tempoh sebulan, bulan Jun tu ada 4 kali je entry dia. Yang versi swing punya. Lepas tu sampai lain ni tak ada dah rasanya. Rasanya tak ada. Belum ada lagi. Dia bukannya hari-hari entry untuk yang versi swing. Ya. Nanti next live kalau apa nanti saya tunjuklah. Tapi inilah yang ini versus scalping samalah yang kita pasangkan dekat trading view tadi. Ya. Okey. Ya. Tengok. Ya, sama konsep je dengan trading view. Okey. Performance EA macam mana cikgu sepanjang backtest. Okey, ni boleh nampak ni. Kan? Dia profit. Sebab setup ni memang kita EA ni memang ketat ya. Dia punya dia punya coding, dia punya calculation dia tu memang tight orang kata. Memang ialah sebab robot kan kita nak dapatkan dia punya entry dia tu memang betul-betul pada setup yang berkualiti. Kan? Memang boleh profit kan ni. Kadang sampai 1,000. Pernah yang bila tu yang betul-betul trending. Masa tu memang betul-betul market tengah trending. $1,000. Sebabnya EA ni bestnya dia auto scale kita punya lot. Ya. Bila kata ni harga ni naik profit sampai satu tahap tu dah sampai amount satu-satu amount yang telah diprogramkan yang dia secara autonya EA ni akan run dengan dia gandakan lot kita tu. Contoh sekarang ni 0.01 mungkin bila dah capai satu amount yang dah diprogramkan tu dia akan gandakan pergi kepada 0.5, 0.05 ke ataupun 1.0 ke macam tu. Jadi lagi cepatlah apa kita punya modal itu grow dan lagi besarlah profit kita boleh dapat. Itu Cikgu, best. cikgu, berapa minimum depo untuk guna robot ni? 10,000 sen. Oh, 10,000 Ah. sen. Dia boleh guna sen boleh. 10,000 sen tu apa? 1,000 US dollar ke? Saya pun masih macam tu lah. Saya founder bagi tahu lebih macam tu 10,000 sen ya. Sekejap, saya check sekejap ya. RM460 lah duk Malaysia macam tu gitu kan. Oh, dalam RM500 lah. Macam tu 500 lah. Okay. Baru selamat kan, cikgu? Ya, betul. Okey, okey, okey. Terima kasih. Sama ada account sen ataupun account standard boleh guna. Ya. Okey. So, itu saja cerita untuk EA. So, kita back semula pada kita ni lah. Bukan layer lah. Layer, kalau nak buat layer, kita trade manually lah. Yelah, bila dia auto scale modal tu, lebih macam konsep layer lah tu. Sebenarnya. Kan? Okay. So, kita tengok balik sebentar kita tengok kita. Okay, ya. Kita pergi balik pada kita punya trading view.
recommend manual atau biar auto. Kalau run EA, memang laptop kena on 24 jam. Laptop kena on 24 jam. Sebab apa kena on 24 jam? Sebab kita tak nak terlepas, terlepas setup yang, sebab kan tadi saya bagi tahu EA dia tak akan entry di pertengahan jalan. Kalau kata ni dah sel ni keluar, kan kat sini baru kita je dah turun sampai sini baru kita on laptop, memang tak ada lah. Memang EA kita tu tak akan function lah. Dia tak akan entry sebab dah terlepas ni. Sebab EA dia tak akan entry di pertengahan jalan. Itu sebablah kena on 24 jam. Dan memang kena langgan lah VPS tu. Server VPS. Okey, so ada apa-apa soalan lagi ke? Sekarang dah pukul 10.20. Okey, kita punya promo 7.7 masih lagi berjalan ini ya. So saya tunjuk sekejap lah kita punya ni package langganan. So pada yang berminat, jadi nampak lah kan sangat jelas dah macam mana simpelnya layout ni dan macam mana mudahnya untuk kita nak buat keputusan entry buy dengan sell tu tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa berdebar-debar. Jadi inilah dia peluangnya untuk kita nak ubah kita punya status trading kita, untuk kita nak ubah kita punya sejarah sejarah kita punya trading kita, kita punya journal trading kita. Inilah dia masanya. Ya, maksudnya kita bermula pada pertengahan pertengahan tahun yang kedua ni, pertengahan yang kedua. Macam itulah permulaan kita selepas 6 bulan yang berlalu. So ini kita reset balik semula kita punya cara trading, corak trade kita dengan menggunakan layout yang baru ni ya. Sekejap saya ya. Nanti. Okey. Ya. Jadi harga macam yang selalulah saya tunjuk. Kita yang mana melanggan sebulan, kita akan bagi harga 299, dapat layout yang baru ni lah selama 1 bulan dan EA system tadi scalping. Jadi maksudnya boleh guna dua-dua. Ya. Jadi kita nak trade manual boleh, nak trade pakai EA pun boleh. Sebulan ya, RM299. Of course ada group support sekali lah, kita akan masukkan dalam group support. So, nanti dalam group support tu kita akan selalu sharing dan insyaAllah kita akan ada sesi apa orang kata market mentoring. Macam tu ya. Okey, untuk yang langganan 3 bulan ya, kita ada diskaun sebanyak 10% daripada harga asal RM825, so akan jadi RM749 dan dapat 3 bulan indikator dan EA versus scalping. Ini pun versus scalping lah ya, sama 3 bulan dan of course group support. Dan langganan 6 bulan diskaun sebanyak 20% daripada harga asal 1439 jadi 1199. Dapat 6 bulan layout ni, akan dapat 2 versi lah dia punya EA, versi scalping dengan versi swing. Sebab apa kita tak bagi yang ini versi swing dekat 3 bulan ni, sebab kalau swing 3 bulan memang tak ada result. Jadi kalau 6 bulan tu mungkin dia ada result. Jadi memang kita tak dapat lah. Ya. Okey, dan untuk langganan 12 bulan kita ada 40% diskaun daripada 2599 jadi 1799. Memang dah ramai jugalah yang ambil rebut yang 12 bulan ni ya. Jadi akan dapat 12 bulan layout ni, new layout dengan sama jugalah EA system 2 versi dan juga group support. Okey. Dan pada kita punya user-user yang setia dan support right trend, kita ada upgrade cost lah. Maksudnya masih lagi ada indikator, so kita ada special dia punya harga. Maksudnya siapa-siapa yang dah melanggan 6 bulan, so hanya top up 299 saja akan dapat extra lagi 2 bulan ini dengan EA system. Dan yang pernah melanggan setahun hanya top up 399 sahaja akan dapat extra 4 bulan ini dan juga EA system. Ya. Jadi mana yang berminat nak grab promo ni, boleh PM admin ya, admin chairman sendiri ataupun line clear dan juga Puan Zakiah Hanim. Ya.
Nanti admin Puan Zakiah akan share lah dekat grup application ke ni ya dengan link-link bayaran. Okey, itu saja rasanya untuk sesi kita pada malam ini. So saya tengok cek balik chat ada ke apa-apa soalan. Sekejap ya. Recommend VPS harga patut. VPS tu kita boleh langgan terus daripada MetaTrader tu. Ya, daripada platform MetaTrader tu dia ada option untuk VPS je. So bila kita klik ya option VPS tu nanti dia akan terus keluar langganan untuk kita nak langgan VPS. Senang je, simple je. Nanti saya share dalam grup lah. Mungkin admin akan share dalam grup tunjuk macam mana ya. Okey. So ada apa-apa soalan lagi ke? Sekejap. Tengok. Okey, terima kasih sama. So, sekali lagi saya seru. Memang saya sangat sarankan Grab lah layout yang baru ni, langganlah layout yang baru ni sebab rasanya yalah macam saya cakap awal-awal tadi lah kan, kalau saya nak kata nak claim confirm profit tu macam overclaim kan, tapi hakikatnya macam tu lah. Kita dah letih dah kan, asyik kena libas, kena libas, kena libas. Inilah masanya supaya kita pula yang melibas mereka, melibas banker dah. Inilah dia time dia untuk kita nak ubah kita punya corak trading kita. Inilah masanya untuk kita nak bina balik semula keyakinan kita dalam trading ni ya. Dan saya doakan mana-mana yang dah melanggan itu semoga konsisten profit dan cepat-cepatlah boleh cover kalau sebelum-sebelum ni saya yakin memang ramai yang dah lost kan, cepat-cepat boleh cover kerugian yang telah kita hadap, yang kita telah lalui sebelum ni lah ya. Okey. Okey, terima kasih banyak saya. Okey, terima kasih Tuan Ehsan. Okey, Tuan Ehsan segera Grab. Okey, so kalau tak ada apa lagi, saya rasa itu sajalah untuk sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi live esok pagi. So kita akan tengok balik semua market sama-sama ya. Sama ada FCPO, gold, apa-apalah bursa. Kita tengok Pukul berapa no? Esok pagi dalam pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Okay. Okey, terima kasih. Okey. So, saya rasa tak ada apa lagi dah. Terima kasih pada semua yang join pada malam ini, meluangkan masa bersama kita Right Trend ya. Dan saya doakan pada semua yang dah langgan, tak salah dah sama yang langgan ke ataupun yang belum langgan ke, yang belum langgan tu cepat-cepatlah grab kan. Dan maksudnya saya doakan yang kita sama-sama konsisten profit dalam dunia trading ni ya. Niat kita nak cari rezeki ya. Semua kita beroleh rezeki yang halal dan diberkati ya. Okey. So itu saja. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa pada besok pagi ya, pukul 10. Okey, jadi itu saja. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama. Jadi yang berminat terus ya PM Chairman ataupun Puan Zaki Hanim. Ya. Okey, so saya stop. Saya punya ni.